Dalam soal derhaka ini, sebenarnya yang derhaka ialah orang yang menipu. Siapa yang Menteri Besar tu kena angkat sumpah? Depan siapa? Depan yang tuan mana dengan undang yang mana? Jadi bila dia terpecat, dia marahlah. Oh, dia kena pecat, lepas tu dia marah. Dia marahlah. Okey. Mak dia semua marahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha, host anda pada hari ini di Hisham Jalil dan tetamu bersama Gen Z. So pada hari ini kita ada tetamu istimewa iaitu Datuk Pembesar dari Balai Undang Sungai Ujong, iaitu Yang Mulia Datuk Andulika Mandalika Sazali bin Muhammad Yassin, Tua Lembaga Waris di Darai, dan Yang Mulia Datuk Maharaja Lela Abdul Mukti bin Abdul Aziz, Tua Waris Kelana di Hilir, dan juga Yang Mulia Datuk Raja di Muda. Apa khabar Yang Mulia Datuk-Datuk? Terima kasih sebab sudi bersama-sama kita pada hari ini. Very special kan? Kita boleh Itulah, pandai awak jemput. Okey. So jadi untuk kita teruskan podcast kita pada hari ini, so saya serahkan kepada Tuan Hisham Jalil. Okey. Terima kasih Natasha. Nombor satu, selamat datang kepada Yang Mulia Datuk-Datuk daripada Telaga Undang Balai Sungai Ujong, Datuk. Terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Dan sebenarnya kita panggil Yang Mulia Datuk-Datuk ni sebab di luar sana, Datuk, banyak sangat material-material daripada satu side sebelah yang mereka menceritakan macam-macam. Dan kita pun ramai orang yang tak tengok kedua belah cerita ni, ambil cerita daripada dia orang. So itu pasal saya rasa pentingnya kita dapat side of the story, cerita daripada side Balai Telaga Sungai Ujong yang sah. Dan kita ada hari ini Yang Mulia Datuk-Datuk daripada struktur terkanan. Ini bukan yang bawah-bawah. Ini kita ada Yang Mulia Datuk Andulika Mandalika Sazali, Yang Mulia Datuk Mukti Maharaja Lela, yang ada Datuk Raja Pemuda. Ini semua yang tinggi-tinggi ni yang terkanan. Bukan yang ni tau. So kita nak dengar daripada Yang Mulia Datuk sendiri berkenaan dengan krisis ini dan berkenaan dengan adat ini, sebab macam-macam orang kata kita tak boleh dengar satu pihak aja. So terutama Gen Z lagi banyak nak tahu ni tahu kan. Daripada situ, dan saya tengok saya ada di sini tu struktur susunan pentadbiran adat dan pusaka luar Sungai Ujong. Ini saya dapat daripada lawyer sendiri. Dia buat kajian dekat internet ni, macam-macam struktur ada tu. Tapi saya rasa ni lawyer yang bagi ni, yang dia buat kajian. So nanti kita akan tunjukkan di dalam podcast ini banyak struktur dia ni. Tapi yang Datuk-Datuk, Yang Mulia Datuk-Datuk yang terjemput ni atas-atas ni. Bukan yang bawah ni kan. Dengan ramai dalam Telaga Undang itu tu. So tanpa banyak mengambil masa, saya ingin mohon Yang Mulia Datuk-Datuk untuk sebenarnya menceritakanlah daripada awal krisis ni apa bermula tu. Kita dapat kronologi ni tu. Saya ada kronologi di sini. Yang kita dapat hanya mula-mula satu hari tu saya duduk-duduk, tiba-tiba saya tengok dalam berita 19 April 2026 hari Ahad. Tiba-tiba dalam TV kata Yang Teramat Mulia 4 orang undang buat press conference menurunkan dan melucutkan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mukhris pada 19 April. Lepas tu 20 April pula Menteri Besar Negeri Sembilan buat kenyataan media. Dia kata benda ini tak sah lah dan sebagainya. Menteri Besar keluarkan kenyataan, pecat pula Yang Teramat Mulia Undang Sungai Ujong, iaitu Datuk Mubarak. Lepas itu macam-macam cerita selepas itu. Dan saya ingat Gen Z pun dah ada buat kajian Yang Mulia Datuk berkenaan kejadian selepas itu. Tapi apa yang mereka tanya saya itu hari, dia nak tahu sebelum tu jadi apa, macam mana sampai jadi
ke sini tu. So saya serah pada Yang Mulia Datuk-Datuk untuk ceritakan daripada asal benda ni macam mana puncanya daripada mula sekali tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasihlah pada Saudara Isyam menanyakan saya soalan yang saya rasa sangat sesuai lah untuk kita menjawab. Sebenarnya perkara ini berlaku di Sungai Ujong. Bolehlah saya simpulkan sebelum saya menjawab yang lain-lain tu. Sebenarnya benda ini, pemecatan ini adalah tidak mengikut solusi adat yang sebenar. Jadi saya terangkanlah sikit Pemecatan ada OITM undang Sungai Ujong. Sungai Ujong, okey. OITM undang Okey. Di Negeri Sembilan, apa pun bermula pada bawah. Jadi bermaksud undang itu boleh dipecat melalui datuk-datuk lembaga saja, bulatan datuk-datuk lembaga di Sungai Ujong. Melalui beberapa kesalahan-kesalahan ni lah, kalau ada kesalahan Jadi kami tidak pun sebagai datuk-datuk lembaga Sungai Ujong yang sah, kami tidak pun dirujuk. Kami tidak dirujuk. Dan tiba-tiba pada 19 bulan undang kami dipecat di Dewan Keadilan Undang. Jadi kami pun menjawab dengan kehadiran mesyuarat datuk-datuk lembaga Sungai Ujong bahawa perkara ini tidak sah. Kami telah pun membuatkan minit mesyuarat itu, perkara ini tidak sah. Kerana setiap pemecatan sama ada datuk lembaga ataupun undang mestilah melalui Balai Undang Sungai Ujong, datuk lembaga Sungai Ujong. Dan kami akan berbincang mencari solution sebenarnya untuk memastikan kesilapan itu. Tetapi tidak boleh dilakukan di luar daripada Undang Luar Sungai Ujong. Jadi Balai Undang. Maknanya akan berlaku kebulatan dari segi datuk-datuk adat Sungai Ujong ini, barulah boleh ditafsirkan sama ada benda itu boleh dipecat atau tidak boleh dipecat. Bukan dalam DKU sebenarnya. Jadi DKU ini fungsi sebenarnya ialah merealisasikan arahan pada undang-undang luar. Dan dia hanya melakukan kerja setelah disahkan oleh undang-undang luar. Bukan bermaksud dia boleh buat keputusan di situ. Keputusan yang boleh dibuat ialah apabila kebulatan perkara-perkara lain yang dihadiri oleh Tuan Besar Negeri Sembilan, lepas tu Tunku Besar Si Melanti, 4 orang undang, Datuk Syah Bandar, itulah orang-orang yang menjadi hardcore dalam DKU ini. Tetapi apabila satu keputusan hendak dibuat, mestilah dapat persetujuan daripada ahli-ahli ini. 4 undang disahkan, semua sebab suara mengesahkan benda itu boleh dipecat, boleh dipecat. Tetapi pada hakikatnya apa yang kami kesalkan ialah pertama tidak dirujuk pada Balai Undang itu sendiri, datuk-datuk lembaga. Dan kedua ialah apabila berlaku peristiwa pemecatan Datuk Undang Sungai Ujong, kami dimaklumkan bahawa majoriti yang tidak setuju adalah lebih ramai daripada yang setuju. Tetapi apa yang kami dapat tahu ialah apabila sehari selepas itu Datuk Menteri Besar kita memaklumkan bahawa Datuk Undang Sungai Ujong telah dipecat dan minta turun. Sebenarnya hakikatnya ialah kami meminta sampai hari ini minit mesyuarat itu untuk kami buat pengesahan untuk memastikan perkara yang sebenarnya berlaku. Sampai hari ini kita tak dapat perkara itu dapat minit mesyuarat itu. Yang Mulia Datuk, saya ada satu sini kenyataan media yang memuat Menteri Besar Negeri Sembilan. Bertarikh 17 April, saya mohon baca tu. Dia kata, kenyataan media, Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Dia kata Dewan Keadilan dan Undang telah mengadakan sidang khas di Istana Besar Sri Menanti pada jam 10 pagi hari ini, 17 April, berhubung pemberhentian Datuk Mubarak bin Dohak sebagai penyanda pesaka UiTM Datuk Kelana Petra Undang Luar Sungai Ujong ke-10. Pada sidang khas itu, DYM Yang Tuan Besar Tunku Mukhris
menguatkuasakan pasal 24 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan mempersilakan Ibu Sokong Kelana Hulu dan waris Kelana Hulu ke sidang khas Dewan Keadilan Undang. Dalam sidang khas itu, Duli Yang Maha Tuanku Mukhlis dan semua anggota Dewan Keadilan dan Undang dibentangkan 33 sebab pemberhentian Datuk Mubarak bin Dohak sebagai undang luak Sungai Ujong. Sebagai itu, Dewan Keadilan menasihatkan penerimaan pemberhentian. Itu 17 hari bulan. Dan 20 hari bulan, dia buat satu lagi kenyataan panjang ni tu, nanti kita akan, dia kata dalam hubungan itu, ni Datuk Seri Amin ni, pemberhentian Datuk Mubarak sebagai penyandang pesaka Datuk Kelana Petera Luak Sungai Ujong telah dibuat mengikut pesaka dan adat Telaga Undang Waris Kelana Hulu Sungai Ujong sejak 13 Mei 2025. So apa yang MB cakap ni, dia kata berdasarkan apa yang berlaku di Dewan Keadilan Undang, dan dia kata mengikut pesaka dan adat Telaga Undang Waris Kelana Hulu Sungai Ujong sejak 13 Mei 2025 dia telah memberhentikan YTM Undang Sungai Ujong Datuk Mubarak. Dia kata macam itu. Dan bila saya baca ni, sebenarnya saya pun terkejut. Saya bukan nak menyebelahi siapa-siapa, tapi pada hal ni saya menyebelahi Balai Sungai Ujong yang salah. Sebab saya tak rasa apa yang Datuk Amin buat ni betul. Sebabnya dia refer kepada Ibu Sokong Kelana Hulu waris Kelana. Tapi kalau kita tengok pada struktur Balai Sungai Ujong ni, ramai ada sini. Ya. Dan saya dibagi tahu kalau keputusan yang besar seperti pemecatan yang teramat mulia undang perlu bulat. Ya. Ini kalau seorang, macam mana untuk proses dia tu? Boleh ke seorang Ibu Sokong pergi mengadu, lepas itu memecat? Dan saya juga ada di tangan saya minit mesyuarat Datuk-Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong. Ya. Termasuk Datuk-Datuk dekat sini 11 orang. Ya. Termasuk campur setiausaha sulit kepada Yang Teramat Mulia Undang Luak Sungai Ujong Encik Ahmad Hanafi. Ya. Pun ada dekat sini. So 11 orang ini yang tekanan di Telaga Undang Balai Sungai Ujong. Ya. Nama orang yang bawa ke sana tu tak ada dalam ni. Tak ada. So saya difahamkan macam Datuk Yang Mulia Datuk kata tadi bahawa kalau nak pecat lembaga Datuk ni kena setuju. Ya. Dalam minit mesyuarat ini saya baca daripada awal sampai habis, semua lembaga Datuk-Datuk ni tak setuju. Tak setuju. Memang kita tak setuju. Tak setuju. So persoalan saya tu, macam mana pula bila lembaga Datuk tu tak setuju, tapi Ibu Sokong ni boleh bawa 13 Mei dia dah kata pecat, lepas tu bawa ke DKU tu. Boleh Datuk ulaskan? Ini saya sambung sikit dari tadi ya. Mungkin di dalam tu ada akan jawapan dia. Ya. Sebenarnya DKU tak berhak untuk menjemput selain daripada ahli-ahli DKU itu sendiri. Okey. Ya. Maksud saya tadi, dahulu tidak boleh dijemput. Sebenarnya kena habis di luar dulu. Luar akan beritahu tentang apa itu, dan Datuk Syah Bandar, ya. Datuk Syah Bandar adalah orang yang akan mengumumkan apa saja keputusan di Sungai Ujong. Bukan Menteri Besar Negeri Sembilan, ya. Jadi maksudnya di situ dah melanggar hukum adat. Itu sebab kami pertahankan di segi adat. Sebenarnya apa saja yang dibuat itu adalah satu kesilapan dan kesalahan. Kami tidak bersetuju sebab aturan adat kami dilanggar pertama sekali. Yang kedua ialah tidak ada kebulatan di segi Datuk Lembaga Sungai Ujong. Dan orang politik sebenarnya tak berhak untuk melanggar adat-adat kami. Kami menjaga adat. Kami yang akan buat keputusan. Dan kami cukup lengkap dengan mereka-mereka yang akan berbincang tentang kelurahan adat ini. Kami yang akan buat keputusan, dan ada orang yang akan mengumumkan tentang pemecatan dan sebagainya. Dia itu Datuk Syah Bandar. Jadi inilah sebenarnya adat. Jadi kami sentuh sikit. Apabila berlaku satu pelanggaran adat ini, contoh paling ketara ialah apabila ada orang luar yang datang pada luak kami, luak kami membincang tentang adat luak kami, itu satu kesalahan di dalam adat luak Sungai Ujong dan luak-luak yang lain. Kami luak-luak ini tidak mencampuri luak-luak yang lain. Ya, kami menghormati luak-luak yang lain. Jadi dalam isu ini ada beberapa individu yang mencampuri luak kami, yang membuat keputusan bagi pihak kami. Dia daripada luak lain tu?
Maksudnya orang yang berkaitan yang yang mengumumkan itu. Jadi satu benda yang sangat-sangat tak bertentangan sangatlah dengan pengamalan adat di Negeri Sembilan. Maksud yang boleh Datuk MB lah. Ya. Dia bukan daripada luar. Ya. Apa yang lebih ketara sekali ialah mereka seperti membelakangkan isu adat itu sendiri. Bermaksud pada peringkat awal sebenarnya kena melalui datuk adat, lembaga adat, bulat di muafakat di adat, dan kami kalau sekiranya berlaku sesuatu macatan, kami akan minta Datuk Syah Bandar isytiharkan. Tetapi tidak di DKU. Ya, DKU ini adalah satu entiti yang mana mengikut apa kehendak Datuk untuk undang luar-luar yang lain. Dia hanya melangkan tugas-tugas siusa sajalah. Jadi tidak boleh sebenarnya DKU ini memainkan peranan bersendirian tanpa nasihat undang ataupun arahan pada pihak-pihak undang luar. Inilah saya beritahu sebenarnya kenapa kami mempertahankan, kami tetap dengan keputusan kami bahawa Datuk Undang Luak Sungai Ujong, Datuk Muarab bin Tahak ini tetap kekal berkuasa hari ini. Sebabnya dari segi adat memang tidak ada satu pun jalur yang boleh menyatakan kesilapan dia. Okey. Yang mulia Datuk, saya nak pergi lagi detail tu berkenaan ni. Tadi kita bincang di DKU, lepas mesyuarat Dewan Keadilan Undang, MB keluarkan kenyataan berkenaan pemecatan YTM Sungai Ujong, Datuk Mubarak. Dan dalam kenyataan media Yang Berhormat Menteri Negeri Sembilan tadi pun dia masih merujuk kepada dia mempersilakan Ibu Sokor Kelana Hulu dan waris Kelana Hulu. So daripada sini orang kata apa yang saya baca daripada sini, maksudnya berdasarkan aduan ataupun berdasarkan perkara yang dibawa oleh Ibu Sokor Kelana Hulu ni ke mesyuarat DKU, yang menyebabkan mesyuarat DKU mengesahkan pemecatan dan sebagainya. So saya nak tanya Datuk, berkenaan dengan Ibu Sokor Kelana Hulu ni, apa sebenarnya cerita dan masalah di situ? Dia ni siapa? Dan saya tengok daripada struktur lembaga undang Luak Sungai Ujong, tak ada pula Ibu Sokor ini. Dan daripada podcast sebelum ini, daripada pakar-pakar adat, mereka kata Ibu Sokor ni adalah pembenih adat, jadi tempat rujukan. Tapi mereka bukannya dalam struktur pembesar-pembesar dalam telaga undang. So, tetapi nampak gaya macam seorang Ibu Sokor ni boleh memecat undang ni. Macam mana? Apa cerita di sebaliknya ni, Datuk? Okey, sebelum tu saya tafsirkan dulu ya. Sebenarnya Ibu Sokor ni adalah pencari benih. Di Negeri Sembilan kita ada put. Banyak put lah. Satu ada satu datuk tu ada put dia. Jadi setiap put tu ada Ibu Sokor dia. Ibu Sokor nanti akan, bila berlaku satu kekosongan jawatan datuk, lembaga dan sebagainya, Ibu Sokor put ini akan mencari benih masing-masing untuk dipersembahkan, untuk dinilai oleh datuk-datuk lembaga dan dipersembahkan pada datuk lembaga. Datuk, inilah bulat muafakat kami di put-put sekian-sekian untuk kami melantik dia, inilah kira paling bersih sekali, paling baik untuk kami lantik sebagai datuk lembaga. Datuk lembaga punya urusan ialah kena pastikan salur galur dia betul, orang dia macam mana, keadaan macam mana, nakkan satu kebaikan. Dan apabila satu kebulatan dapat dia datuk lembaga, barulah kita terima dia. Ya, itu konsep dia. Jadi bermaksud Ibu Sokor ini adalah pencari benih untuk semua perut dia. Ramai Ibu Sokor, ya. Dia bila disahkan, dia dah berapa orang Ibu Sokor dia? Mesti ramai. Bukan dia seorang. Tak, tu mesti seorang. Ya, siap-siap datuk tu mesti ramai. Perut tu ramai Ibu Sokor. Jadi bila dah sah macam tu, disahkan, baru dah dilantik sebagai datuk lembaga. Ya. Selepas itu, sekarang ni ialah apabila satu krisis berlaku macam satu pemecatan, pihak datuk lembaga akan dihubungi dan kita akan panggil Ibu Sokor ini, beritahu bahawa anak buah kau ni ada masalah, contoh. Jadi masalah dia ni dan datuk lembaga surat suara mengesahkan memang ada masalah. Datuk lembaga surat suara mengatakan, baiklah, dia ni kena diturunkan sebab ada masalah.
Sampai situ saja Okey. Ibu Soko punya peranan. Okey, baik. Ya, jadi maknanya kena melalui Datuk Lembaga, juga. Dia macam mana pun laluan dia itu saja. Ya. Tak ada laluan lain. Okey. Apa yang kita lihat hari ini ialah dia melalui jalan yang lain, tidak melalui Ibu Soko, tak melalui adat-adat yang sepatutnya. Dia pergi ke mana tu ya? Pusing, di mana dia buat sendiri. Dia buat sendiri. Maknanya dia tidak melalui orang-orang yang sah ni. Datuk Lembaga, dia tak melalui Datuk Lembaga Adat. Tak sah, yang sah. Terbaliknya mereka seperti yang kes berlaku di Negeri Sembilan ini, mereka menggunakan datuk-datuk lembaga yang telah dipecat. Menggunakan datuk-datuk lembaga. Oh, itu yang dimaksudkan dengan tadi dalam kenyataan media AMD Ya. ni kata Ibu Soko Kelana Hulu dan waris Kelana Hulu. Dan waris Kelana Hulu ni termasuk dalam Ya. dalam Mereka telah dipecat. datuk lembaga. Ya. Tapi maksud datuk yang dia bawa ke DKU ni, waris Kelana Hulu ni adalah waris Kelana Hulu yang telah dipecat. Yang terpecat. Okey. Yang telah dipecat itu tidak ada kuasa lagi di segi adat. Okey. Jadi sebenarnya di segi Sungai Ujong, apabila datuk-datuk lembaga telah dipecat, diganti datuk lembaga yang lain. Okey. Telah dipilih di benih-benih yang lain, dilantik yang baru. Contoh macam saya sendiri yang diganti. Dan maknanya apabila diganti itu, kita memperanan sebagai datuk lembaga yang baru untuk jadi satu datuk yang mengesahkan, ya. Jadi yang sah ialah datuk-datuk lembaga yang ada hari ini. Okey. Kami ada surat pelantikan, ya, yang sah daripada DKU sendiri. Ya. Jadi maknanya kami bukan datuk-datuk yang ditampilkan ataupun dah pun dipecat dan kami berperanan lagi. Tidak. Kami adalah datuk-datuk lembaga yang memang masih sah dalam jawatan. Sebab kami berani bersuara, pagi ini pun kami berani datang sini untuk menegakkan keadilan inilah. Itulah. Okey, Datuk. Saya ada dekat sini surat dokumen yang Mulia Datuk katakan tadi, pemakluman pelantikan Datuk Lembaga Sungai Ujong, Datuk Andulika Mandulika. Datuk sendiri. Ya, saya. Ini daripada Setiausaha DKU. Ya, betul. So maksud memang DKU pun mengesahkan bahawa saya dilantik. ya, Yang Mulia Datuk adalah Datuk Andulika Mandulika, Datuk Nika yang sah di luar Sungai Ujong. Tapi diorang ni bila pergi DKU dalam 19 April tu dia tak refer pun kepada. Tak ada. Walaupun DKU telah sahkan Datuk adalah Datuk Lembaga Sungai Ujong yang sah. Okey, satu. Lepas itu saya terus straight to the point tanya tu yang Ibu Soko Kelana Hulu dan waris Kelana Hulu, Datuk maklumkan tadi bahawa dia ini telah dipecat. Ya. Yang dipecat ini Yang Encik Wan Khairil. Yang dipecat di Wan Khairil. Bila Wan dah Khairil. dipecat, mana habis sekali semua. Okey. Dan saya juga ada surat di sini bertarikh 2 Disember 2024 daripada Setiausaha Dewan Keadilan Undang juga. Ya. Pemakluman penambatan pembayaran allowance Datuk Lembaga Sungai Ujong Datuk Johan Tua Tahu iaitu Encik Wan Khairil. Ya. So DKU maklumkan pada 2 Disember 2024. Ya. Dia tak bayar allowance. Saya tak dapat surat yang pemecatan, tapi bila saya telahkan Dia surat tu ada. kalau allowance dia dah ditamatkan, maksudnya Pecat. tak ada lah tu. Pecat. Pecat. So DKU mengakui bahawa Encik Wan Khairi ni Telah dipecat. bukan lagi Datuk Lembaga Sungai Ujong, Datuk Johan Tua. So sekarang dan Datuk Lembaga Sungai Ujong, Datuk Johan Tua Tahu ini adalah waris Kelana Hulu. Ya. Okey, orang yang sama. So apa yang saya nampak adalah macam mana itulah DKU dah kata dia ni telah dipecat. Lepas tu 17 April dia panggil waris Kelana Hulu, tetapi orang ini yang dia sendiri akui 2 tahun sebelum itu dia dah dipecat. Ya. So macam mana DKU boleh buat keputusan begini? So saya muskil tu sebenarnya. Saya bukan nak salahkan DKU, tapi ada something yang saya tak tahu, mungkin ada dokumen lepas itu sebelum itu yang kita tak dapat kan. Kalau ikut kenyataan daripada, ini bukan kenyataan dari DKU tapi kenyataan Menteri Besar Negeri Sembilan. So Menteri Besar Negeri Sembilan kata waris Kelana Hulu maksudnya Menteri Besar Negeri Sembilan. Dalam kenyataan dia, waris Kelana Hulu yang telah dipecat yang tak sah lah. Ya, betul. Ke mesyuarat DKU. Ya. Itu sebab kata saya beritahu tadi pada saudara Hisham bahawa perkara ini tidak boleh disahkan 100%. Sebab apa? Orang yang dipanggil adalah orang yang tidak sah. Okey. Lepas tu dia nak memecat pula Datuk Undang.
Tak mungkin. Sebab apa, tak ada apa lagi. Lepas itu perjalanan adat pun tak betul. Ya. Jadi di situ kita nampak, walaupun kita bukan asal Negeri Sembilan, di situ kalau kita teliti dah nampak Dah kesilapan nampak, yang besar. betul. Ya. Ya. Sebab saya nampak memang Datuk-Datuk adalah lembaga Datuk Telaga Undang yang sah. DKU sendiri telah akui. Ya. Dan DKU sendiri telah akui yang orang yang dipanggil untuk memecat YTM Sungai Ujong Datuk Mubarak tu tak sah. Tak sah. Tapi dia panggil berdasarkan cerita dia, YTM Sungai Ujong dipecat. Macam tu. La ilaha illallah. Jadi kita sendiri walaupun kita bukan rakyat Negeri Sembilan, Okey. kalau kita selusuri sebenarnya kita dah nampak Ya. di mana kesilapan tu, di mana kesalahan tu, dan apa sebenarnya yang dia dah lakukan. Okey. Dia salah dari segi adat, salah dari segi penggunaan DQ tu sendiri, Okey. fungsi dia sendiri, semua dah nampak kesilapan. Okey, saya nak pergi lagi detail yang Mulia Datuk. Ya. Saya nak tanya kenapa saudara Wan Khairi ini dipecat? Yang ni saya minta biar apa Datuk. Okey, kita pergi lagi detail sebab dalam podcast sebelum ni saya tak jumpa sebab dia ni dipecat, kenapa dipecat. Mungkin dia orang, sebab itu ini sebenarnya soalan dari Gen Z. Gen Z nak tahu sebab dia orang ni rajin buat research yang Mulia Datuk. Research dia dah cari semua cerita, dia tak jumpa satu pun orang yang kata kenapa dia ni dipecat. Yang asal, sebab ini adalah relevan kepada permulaan krisis ni sampai betul, kita betul. semua ni kena pergi pilihan raya awal ni semua ni. So mereka nak tahu betul 2 Disember 2024 kenapa Setiausaha Dewan Keadilan Undang Negeri Sembilan memberhentikan allowance kepada Datuk waris Kelana Hulu, iaitu Encik Wan Khairi ni. Kenapa? Kenapa dia dipecat? Kenapa dia berhentikan allowance yang disahkan sendiri oleh DKU? Silakan. Itu apa jawab pula. Lepas tu kalau apa kan saya akan tambah. Okey. Jadi macam mana Wan Khairi ni? Wan Khairi pecat ni banyak kesalahan dia. Dari bagi nasihat oleh Datuk Undang, tapi dia dogil. Okey. Jadi bila dia terpecat, dia marahlah. Oh, dia kena pecat, lepas tu dia marah. Dia marahlah. Okey. Mak dia semua marahlah. Okey. Dia mengadu dekat mak dia lah. Dia mengadu mak dia. Mak dia siapa? Itu yang sokor tu. Ibu Sokor yang pergi mesyuarat DKU yang dipanggil, yang dimaklumkan oleh MB tu. Mak dia. Jadi yang kalau waris yang kena pecat ni. Jadi kalau ikut Sungai Ujong tu, apabila anak dia sebagai datuk lembaga tu dipecat, secara langsung ibu dia pun luruh kali lah. Secara automatik tu. Automatik luruh kali lah. Bermakna tak adalah kuasa sebagai anak sebagai datuk, ibu sebagai sokor dah tak boleh lagi lah. Untuk Dia 100 hari tu. Kalau ikut adat Ikut 100 hari lah. 100 hari. 100 hari. Dia tak datang. Habis lah. Di segi adat Sungai Ujong, apabila ada datuk adat melakukan kesalahan, ya, bukan tak ada apa nama timbang rasa ataupun apa ni daripada segi adat. Jadi maknanya dibenarkan dalam 100 hari untuk panggil timbang salah. Timbang salah tu maksudnya minta maaf lah. Dipanggil oleh Datuk Lembaga. Yang waris-waris tadi lah, yang buat silap tadi. Jadi timbang salah tu datang pada tundang, mohon maaf, dan dari segi adatnya adalah sikit-sikit denda dia yang perlu diikuti. Tetapi apa yang berlaku ialah mereka ni masih berdegil walaupun dah dinasihatkan dan mereka pun maklum tentang adat ini. Mana dalam 100 hari itu kena datang minta maaf dan apa-apa perlu dibincangkan dengan datuk lembaga, dengan undang sebagainya. Tapi sampai ke hari ini tidak datang. Dia tak, datuk-datuk lembaga panggil dia tak datang. Tak datang. Maknanya dia mempertahankan perbuatan dia tu lah. Dia tak panggil lah. Oh, kita tak panggil. Kita tak panggil. Oh, tapi dia sepatutnya dia kena, datang. Patut datang. Patut dia mengetahui Dia hal ni. Jadi sebenarnya benda tu semua maklum. Kalau Jenis 9 yang berkaitan datuk lembaga ni dia faham. Ya. Selepas 1 hari datang dia orang minta maaf dan adalah datuk akan buat apa segi adat, ya, buat apa kenduri apa timbang salah ni, maknanya minta maaf. Jadi bolehlah dicantumkan semula. Jadi boleh dia boleh memakai sebagai pesaka tu semula. Maknanya bolehlah. Tapi sekiranya melebihi tarikh 100 hari itu, maknanya hilanglah pusaka macam Datuk Muda cakap tadi. Hilang pusaka maknanya tidak boleh menyandang lagi keturunan dia sekali.
dan keturunan dia sekali. Ya. Ikut adat Ya. adat Luar Sungai Ujong Ya. memang macam tu. Di Macam tu. Sembilan Adat Patih pun macam tu. Ya, Yang Mulia Datuk. itu sebab saya kata tadi yang tadi tu yang disebut tadi tu Ibu Sokor tu telah hilang kelayakan. Okey. Mana dia tidak boleh lagi menyandang apa-apa jawatan. Bila dia tidak boleh menyandang, maksudnya dia pun boleh ke pergi ke mesyuarat DKU untuk membentangkan kes? Memang tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh. Langsung Bukan, lah. maksudnya bukan orang-orang biasa siapa-siapa je tak boleh. Tak boleh. Okey. Jadi dia dah diluruhkan, makna dia tak ada lagi apa ni pusaka apa Okey. Nah, kuasa untuk kata orang tu untuk mewakili. memecat undang ni. Ya. Dia tak ada kuasa lagi. Tapi Okey. kalau misalnya kata dia nak juga, kemungkinan dia boleh mencari ibu-ibu sokor yang Siapa lain. yang lain. Tapi dia buat ke tidak tu? Tak. Dia tak, dia menggunakan ibu sokor yang dah luruh tadi lah. Okey. Yang Wan Mak. Keril punya Mak dia. tadi. Okey. Kan? Jadi itu satu perkara lah. Yang satu perkara lagi, apabila dia menggunakan sokor yang luruh, yang tak boleh pakai lagi, apabila ibu sokor tu dah sepakat untuk menjatuhkan undang luar ni tadi, kan? Sepatutnya perkara ni akan dibawa ke lembaga, makna tua lembaga, iaitu Datuk Andika lah, Ya, untuk boleh Datuk. mensah batalkan lah. Ya. Bermakna kalau Datuk Nijai cakap apa yang dibawa itu betul, kan? Bermakna Datuk Nijai akan sahkan lah untuk penurunan ke atau untuk ditangguhkan. Jadi benda ni yang Datuk Andika yang dia bawa ni kepada Datuk Andika tu, Andika ni pun dah Dipecat. dipecat. I see. Jadi apabila perkara tu pula macam kata apa macam sampai ke Datuk Tua Waris ni kan, pun belum selesai lagi, dia akan dibawa ke Datuk Syahbandar. Jadi saya rasa pun perkara ni apabila luntur dia hak Datuk Undang tu di Datuk Andika ni, bermakna dah disabata dia cakap lunturlah jatuhlah Datuk Kelana tu, dan perkara ni dibawa ke Datuk Bandar untuk pengisytiharan kepada seluruh luar tu, dan Datuk Bandar ni sendiri yang akan bawa ke Dewan Keadilan ni bagi pihak Luar Sungai Ujong. Semua proses tu dia tak buat. Tak buat. Jadi Betul. maknanya sah batal ni satu tu, termasuk pensiasatan undang tu ada di tangan Datuk Andika Merdeka. Okey. Ha, Dia pakai dia gunakan Datuk Andalika Datuk Nika yang dah dipecat. dah dipecat. dipecat. Okey, saya tak ada surat daripada DKU ke pengenaan Datuk itu dipecat. Ada. Kita Tapi saya tak ada, tapi Datuk ada memang disahkan oleh DKU. Ya, memang sah. Yalah, yang dipecat Datuk Andika yang dipecat, Datuk Johan Tuwari yang dipecat tu adalah sebab-sebab dia. Ada sebab-sebab yang dia. mana yang mungkin orang dah Betul. tahu lah kan. Sebab tu tindakan undang untuk mecat dia. Kan? Jadi yang kita Datuk-Datuk lembaga yang tak puas hati ni sebab apa? Pemecatan undang ni dibawa oleh Ibu Sokor yang dah habis lucut. dah lucut, dah luruh. Jadi apabila dia orang ni berbincang Ibu Sokor ni untuk pemecatan dan mengeluarkan 33 soalan kesalahan tu, dibawa kepada Datuk Andika untuk sah batalkan yang 33 ni. Jadi Datuk Andika yang Pecat tu, yang tak sah dia gunakan tu dah dipecat. Saya pun tengok macam tu. I mean kalau katakan walaupun tak ada surat pemecatan oleh DKU, tapi kalau dia sah, takkan DKU sahkan pelantikan yang boleh Datuk. Betul. Dia Jadi, untuk kan, pemecatan Datuk Andika yang sebelum tu ada ni pun surat. ada surat. Ada surat. Ada. Nanti Dan juga Datuk daripada yang Datuk Johan Keril tadi pun ada dia punya surat penamatan sebagai Datuk lembaga tu. Ada, semua ada. Semua ada. So Bermakna yang Balai Undang apabila memecat Datuk lembaga, apabila dia dah pecat, dia akan bawa pengetahuan tu kepada Dewan Keadilan. Dewan Keadilan akan waterkan lah pemecatan tu. Lepas tu pemecatan tadi berkenaan dengan pemecatan Datuk Nika yang sebelum dengan Encik Wang Khairi tadi. Saya juga ada dekat sini berkenaan dengan kita dengar cerita lah tu. Ada satu berkenaan dengan sebabnya, sebab netizen nak tahu
get to the bottom of this thing dalam bahasa orang putih tu. Ya. Itu asal dia apa? Sebab dia tanya lagi, kenapa? So saya nak ini terutama netizen lah, ni Gen Z lah. Dia kata kenapa dia pecat? Apa pasal dia pecat? So saya tolong tanyakan je lah Yang Mulia Datuk. So ada kat sini berkenaan dengan surat. Ini daripada pejabat Dewan Keadilan Undang sendiri. Setiausaha Raja Nur Razli bin Raja Nordin, Setiausaha Dewan Keadilan Undang. So pada 22 April 2025, dia tanya Ketua Polis Negeri, sebab ada laporan polis menggali, Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Sembilan untuk perhatian Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Yang Bagi Datuk memohon pengesahan status penubuhan Majlis Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong. Dengan segala hormat, saya merujuk perkara di atas, dimaklumkan bahawa penubuhan Majlis Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong adalah tidak terkandung dalam mana-mana pasal di dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Ya. Untuk makluman Yang Bagi Datuk, pentadbiran ini juga tidak dimaklumkan mengenai sebarang penubuhan Majlis Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong. Ya. So, saya telah diberi dokumen ini. So, saya nampak ada kaitan berkenaan daripada pemecatan itu. Saya tak tahu, mungkin ada kaitan. Sebab itu saya nak tanya Yang Mulia Datuk-Datuk. Ya. Apa kaitannya penubuhan, kenapa polis, kenapa DKU tanya kepada polis berkenaan dengan pengesahan status penubuhan Majlis Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong ini, apa kaitannya dengan pemecatan Datuk Andalika yang sebelum ini dengan Encik Wang Khairi tu? Okey. Sebenarnya memang sebab utamanya adalah disebabkan inilah. Pemecatan ini berlaku sebab mereka ini membuat satu pertubuhan ataupun persatuan atas nama Datuk Pertubuhan Datuk Lembaga Sungai Ujong. Majlis Datuk Lembaga Sungai Tetapi Ujong. tidak didaftarkan, tidak di bawah pengaturan Datuk Undang. Ya. Jadi ada beberapa jabatan ataupun entiti yang telah pun memberikan dana tersebut. Yang jumlahnya tak perlulah saya sebut. Jadi hakikatnya benda ini berlaku berkaitan dengan pemecatan ini ialah kerana apabila Datuk Undang tahu benda ini dan di soal siasat didapati memang betul benda itu berlaku dan Undang pun mempunyai kepada sendiri sekiranya kalau Undang tak ambil satu tindakan seperti Datuk Undang bersekongkol dengan mereka sebab bawah nama Datuk Adat Sungai Ujong, Ketua Adat ialah Datuk Undang. Jadi Datuk Undang telah ambil satu decision yang tepat, bermaksud dia telah memecat orang ini daripada menjaga memalukan Sungai Ujong, imej Undang Luar Sungai Ujong dan Datuk Lembaga. Ini satu tindakan yang betul untuk pastikan kesucian institusi adat Undang Luar Sungai Ujong ini sendiri. Jadi tidak ada satu kesalahan pun yang kita dapati kerana mereka telah membelakangkan undang pertama sekali. Yang kedua ialah telah melanggar undang-undang sendiri. So kalau saya boleh summarize tu. So mereka dua orang ni dipecat pasal ini. Ini utamanya. Pasal penubuhan Majlis Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong. Itu yang menjadi sebab dia dipecat. Benda ni dibincang dalam lembaga adat. Jadi dia pun dah dapat pengetahuan Datuk Undang, jadi apalah bab kata orang tu Datuk Undang tak setuju lah. Okey. Saya minta maaf boleh Datuk. Saya nak mainkan satu video. Ya. Video ni saya tak pasti ini ke orangnya ke tidak. Tapi dia ada buat kenyataan di satu podcast ini berkenaan ini Dia kata ini pasal penubuhan majlis adat ni lah. So dia cakap begini dia kata ini siapa tu? Ini Datuk Dagang Lenging. Pun dah dipecat. Ini dia pecat. Dah pecat. Ini pun dia pecat. Dia orang Semenda tu, mana dia cakap? Dia bukan Datuk Adat sebenar, dia orang Semenda, orang datang. Menantu. Saya difahamkan. MB sampai sekarang tak tahu bab. MB pun takut kalau dia turunkan sign. Tidak betul prosedurnya. Dia kena menjawab pun. Pak Ahli menjawab. Dia kena menjawab dengan majlis raja-raja. Dia kena menjawab dengan hukum negara. Dia kena menjawab dengan PM. Kalau dia turun sign bodoh, malu dia. Apa standard dia, taraf dia sebagai MT besar? Dia adalah ketua kerajaan negeri. Sebab ada satu video tu, dia cakap macam ni. Saya tak kenal orang ni. Dia pecat juga. Tapi bukan Encik Wang Khairi dengan ni, tapi orang lain tapi telah dipecat juga. Pemecatan dia tak silap tu kan, dia bukan kes ni kan. So dia cakap berkenaan dengan untuk buat penubuhan Majlis Datuk Lembaga ni. So dia kata dalam
video ini, nanti saya upkan, yang dia kata itu dia telah dipersetujui oleh orang bawah, dia kata. So adat Negeri Sembilan, dia kata yang di bawah menjala ke atas, yang di atas menitik ke bawah, dia kata macam tu. So kenapa pula tak sah? Sebab yang di bawah yang setuju dengan penubuhan Majlis Datuk Lembaga Adat ini. So macam mana tu ini? Ya. Okey, sebenarnya nama pun Lembaga Adat, Datuk Lembaga Adat. Ya, Apa tu Persatuan Datuk Lembaga Adat ni Sungai Ujong. Dan semestinya bila gunakan Sungai Ujong itu mestilah sikit sebanyak terbabit dengan undang Sungai Ujong. Betul. Jadi sama ada dia dilantik bawah atau dia sendiri lantik pun mestilah dalam pengetahuan undang luar Sungai Ujong. Betul. Ya, sebab apa? Untuk kita maklum bahawa apabila kita membuat satu persatuan, mestilah ada AJK dia. Ya, satu. Yang kedua, mestilah didaftarkan. Betul. Secara sah. Yang ketiga ialah bila dah didaftarkan tu, mestilah ada minit-minit mesyuarat dan sebagainya. Tapi semua pun tak ada. Ya. Ya, jadi macam mana dia nak menunjukkan bahawa persatuan yang dibuat ini adalah betul? Ya. 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 Dan lebih merumitkan keadaan ialah duit tu pergi mana sekarang? Duit tu pergi mana tu? Tahu tak? Jadi sekarang Saya tak maksudnya tahu. Ya. kita pun tak tahu kena pasti mana dah pergi duit tu. Tapi Ya. sedangkan penyumbang telah memberikan salinan bahawa dia telah pun menyumbang. Ya. Jadi takkan kita nak salahkan Datuk Undang Sungai Ujong. Betul. Dia pun tak tahu benda tentang itu. Dan dia menggunakan nama Majlis Datuk Lembaga Adat Ya. Sungai Ujong, padahal Datuk Lembaga Adat ialah yang mulia Datuk-Datuk. Ya. Yang mulia Datuk-Datuk. Jadi Dengan kita tak setuju lah. YTM. Kami tidak tahu benda tentang itu. Okey. Betul tu. Kalau dalam bahasa Gen Z macam kita orang ni tu, saya bukan Gen Z lah. Ya. Tapi Gen Z, dia macam orang buat fake account atas nama awak lah. Ya, betul. Saya pun tu, saya ada Facebook, saya ada TikTok apa semua. Kadang-kadang ada orang pakai nama saya Isham Jalil, mana saya pun tak tahu. Saya pun marah, betul. Ini kalau orang menggunakan nama Lembaga Adat Sungai Ujong yang Datuk-Datuk ahlinya ini, tiba-tiba pergi kutip dana, itu pun saya rasa macam mana awak marah ke tidak kalau saya begitu. Yalah, dia ada mengatakan dalam tu tadi kan, mengatakan penubuhan Majlis Datuk Lembaga Adat ni atas persetujuan Ibu Soko. Atas persetujuan Ibu Soko yang dipecat tu, yang tadi tu. Ya. Jadi walaupun atas persetujuan siapa pun untuk mengiktiraf majlis tu, macam mana pun dia pergi juga kepada Datuk Dilka. Walaupun Soko macam kata kes pemecatan undang, Soko kata orang dah berbincang, setuju untuk pemecatan undang, dia bawa kepada Datuk Dilka. Sama juga kalau apa juga yang nak dibuat di dalam Sungai Ujong tu, atau walaupun daripada bawah ke yang dia cakap menyala daripada bawah, mesti kena refer juga. refer juga Datuk Lembaga Datuk Sungai Ujong. Ya, sebab itu ada dan Datuk Lembaga inilah mesti mohon restu daripada Datuk Undang. Ya. Jadi di sini saya tengok restu Datuk Undang tak ada. Ya, sebab dia pakai nama Lembaga Adat Sungai Ujong tu. Kalau dia pakai nama lain mungkin tak apa. Ya, okey. Tapi yang masalah sekarang ni, kalau dia menggunakan tak sah ke, tapi apabila berlaku perkara yang tak elok, ni yang jadi masalah dah. Betul. Kalau elok tak apa. Bila dah tak elok ni yang jadi masalah dah. Sebab tu ada laporan polis dibuat yang mulia. Ni laporan polis ni bertarikh ni laporan polis ini dibuat oleh Ahmad Hanafi Penurusan, iaitu serta susulit kepada Yang Teramat Mulia Undang. So laporan tu dia kata pada 6 bulan 8 2024 semasa berada di alamat Balai YTM Undang Luak Sungai Ujong, Ampangan. Dia terima surat mengenai senarai penyaluran dana memperkasakan adat Pepatih yang telah disalurkan kepada Luak Sungai Ujong. Tetapi dana tersebut masuk ke akaun Datuk Majlis Lembaga Adat Sungai Ujong dan tidak masuk ke akaun rasmi Balai Undang Luak Sungai Ujong. Penubuhan Majlis Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong tidak dapat berkenan penubuhannya dari Yang Teramat Mulia Undang Luak Sungai Ujong. Dana tersebut tidak diketahui perbelanjaannya. Dana berjumlah 160,350. Banyak tu. Ini laporan polis saya ni.
So, tujuan saya buat laporan ini adalah untuk meminta pihak polis melakukan siasatan dan tindakan kepada individu yang terlibat. So, itu yang kita get to the bottom of this thing. So, benda ni mula daripada, rupa-rupanya mula daripada benda ni. Ya. Lepas itu, pecatnya orang ni, pasal isu ini, Ibu Soko ni anak dia ada kena-mengena dengan isu ini. So Ibu Soko ini telah membawa sampai ke DKU walaupun dia sebenarnya sudah hilang kelayakan. Dan juga MB pula campur tangan. MB buat penyataan bahawa okey, berdasarkan aduan ni lah 33 aduan ni tiba-tiba YTM ini dilucutkan dia punya ini walaupun tanpa persetujuan datuk-datuk lembaga. Okey, susulan daripada itu banyak cerita dia punya plot ni, dia macam panjang. Okey, susulan daripada itu, kronologi tadi. Dan selepas itu 20 hari bulan ke macam mana MB keluarkan kenyataan. Lepas itu yang jadi cerita pasal minit mesyuarat tu tadi kan. Sebab MB keluarkan kenyataan, dia kata ini berdasarkan pembentangan dalam DKU dan persetujuan ni. Tetapi saya dimaklumkan dalam mesyuarat DKU pada 17 April itu, dalam mesyuarat itu ada, tengok kronologi tadi, ada 2 orang undang seorang, Johor seorang, 2 orang, okey. Johor, Tunku Besar Tampin dan Datuk Syahbandar. Dalam mesyuarat 17 April yang mana Yang Teramat Mulia Datuk Mubarak undang Luak Sungai Ujong ni dipecat. Yang mana MB kata telah mendapat persetujuan ini. So dalam mesyuarat itu saya dimaklumkan yang hadir dalam mesyuarat tersebut yang boleh mengundi ada termasuk Yang Teramat Mulia undang Luak Johor. Yang Teramat Mulia Tunku Besar Tampin. Yang Amat Mulia Tunku Besar Seri Menanti. Dan Yang Amat Mulia Datuk Syahbandar Sungai Ujong. Nah, daripada yang hadir ni, ini 1, 2, 3 orang adalah termasuk dalam 4 undang dan yang pembesar pemerintah ni. The ruling chief yang bertaraf raja ini. So MB keluar kenyataan. MB kata ikut perbincangan mereka setuju. Tetapi lepas itu saya tengok ada kenyataan daripada 4 undang dan Tunku Syahbandar. Yang Mulia Tunku Syahbandar. Ini surat saya dapat daripada kajian kita, research kita, mereka, bahawa dia menafikan kenyataan media Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Qusud Datuk Seri Utama Aminuddin bin Harun dan kelayakan di dalam melarujui pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. So MB kata dalam DKU bincang dah setuju. Tetapi 4 undang ni dengan termasuk Tunku Besar Tampin nafi. Dia kata bila, mungkin saya ringkaskan bila masa pula kita setuju ni. Betul, lebih kurang macam itulah dia kata. Dia kata macam ni, adalah kami dengan ini menafikan kenyataan media Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Kami juga yakin dan percaya bahawa kenyataan Menteri Besar tersebut adalah tidak relevan dan merupakan satu pembohongan. Dia kata menipu. Maka kami Yang Teramat Mulia undang Yang 4 dan Yang Teramat Mulia Tunku Besar Tampin. Ini undang dan Tunku Besar Tampin 5 orang ruler ni, chief, ruling chief, bersesama menyangkal sekeras-kerasnya kenyataan media Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang dia kata kami juga ingin menekankan di sini bahawasanya Ibu Soko Kelana Hulu dan waris Kelana Hulu yang hadir, Yang Mulia Datuk cakap tadi pada 17 April pada sidang mesyuarat khas Dewan Keadilan dan Undang Sembilan pada sebab adalah penyandang pesaka yang telah dihukum dan waris yang terhukum seperti mana kami fahami, dan jika sekiranya ia benar sekalipun maka pendengaran oleh Dewan Keundangan Undang Negeri Sembilan pada sebab adalah cacat dan salah dan telah dengan sendirinya melanggar perjanjian di antara Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dengan Undang Yang 4 seperti mana termaktub pada 1 hari bulan Safar Sanad Muhammadiyah 1352 bersamaan dengan 16 Mei tahun Masihi 1934 yang masih berkuasa ke sehingga hari ini. Dan susulan daripada itu yang kita ada krisis ini, penarikan sokongan daripada parti-parti politik dan sehingga jadi pembubaran komen. Yang Mulia Datuk. Okey, dalam isu ni saya nak komen sikit lah.
pada peringkat permulaan pun dah salah. Okey. Seperti yang saya maklum tadi, sebenarnya Dewan Kadir Undang ini, dia hanya ada 4 orang undang, Tunku Besar Tampin, lepas tu ada Datuk Syah Bandar, lepas tu Yang Tuan dan juga Tunku Besar Trimanandi. Ada 8 orang semua. Jadi pada dasarnya, apa pun yang nak dibawa isu, tidak boleh bawa individu dalam tu. Ya. Dia mesti melalui Datuk Syah Bandar. Ya. Datuk Syah Bandar yang akan menerangkan dalam Dewan. Betul. Bagi pihak Datuk dia peringkat Sungai Ujong. Tetapi ini satu kesalahan yang kita nampak. Ada pula entiti lain yang boleh masuk dalam itu, menjadi sebagai panel, yang sebenarnya panel tetap ialah yang 8 orang tadi saja. Tidak melalui. Sudah tu pula, yang lebih teruk lagi keadaan ni ialah mereka ini adalah orang-orang yang tidak boleh bercakap lagi tentang adat. Mereka telah dipecat Ya. lebih awal. Jadi bermaksud, rentetan pada itu, kita nampak bahawa di situ dah nampak campingnya adat ini, dan bagaimana DKU ini berperanan seperti tidak menjalankan ikut sepatutnya. Tak seimbang lah. Tak betul dah. Maknanya orang yang tidak sepatutnya berada dalam Dewan itu hadir dalam tu, memberikan penerangan. Okay. Kalau ikut dia tak perlu panggil waris-waris Kelana Ilir ni. Kalau benda tu dah diputuskan di luar, yang mana pemutusan di luar tu, yang mana perkara ni dah diberitahu atau dibawa pengetahuan kepada Datuk Bandar. Syah Bandar yang akan bercerita dalam tu. Jadi yang jadi masalah sekarang ni, benda tu tak berlaku. Hanya dia membawa waris yang kata orang dia yang dah tak sah ni untuk memberi keterangan dalam tu. Ya. Jadi dah tak betul lah tu. Ya. Patut dia tak perlu lagi bercerita di DKU tu. Sebab pelucutan tu yang total dah berlaku di luar tu. Yang mana result dia tu akan dibawa oleh Datuk Bandar Sungai Ujong. Ya. Di DKU. Ya. Bermakna kalau Datuk Bandar yang membawa di DKU itu tak ada bantahan. Jadi yang itu hari bukan Datuk Bandar yang bawa, tetapi waris yang bawa, yang mana waris-waris ni adalah daripada waris-waris yang Telah dipecat. dah pecat. Ya. Jadi berlaku juga bantahan masa dalam 17 bulan DKU tu, Datuk Bandar ada, Datuk Imam Johor dan juga Datuk Besar Tunku Besar Tampin membantah. Jadi dia tak ambil kira dan dia bulatkan terus. Ya. Itu yang dikatakan dia membulatkan tu. Padahal benda yang tak sepatut dia bulatkan. Mana dia boleh buat penangguhan lagi. Itu yang mereka minta minit mesyuarat yang boleh Datuk cakap tadi. Betul. Sebab MB keluar kenyataan, dia kata dalam DKU dah semua settle, dah setuju ke apa. Sekali undang-undang luar undang dengan Datuk Tengku Besar Tampin kata mana ada. So ini sampai sekarang, sampai saya dimaklumkan bahawa peguam kena filekan di mahkamah untuk minta perintah mahkamah keluarkan minit mesyuarat ni. So sampai sekarang tak dapat minit mesyuarat. Kalau misal kata sampai hari ni dia tak berani. Kalau misal kata betul, ya, betul. Persetujuan daripada DKU tu sendiri setuju pelucutan Datuk Undang Sungai Ujong ni, maka tak terbitlah COP COP yang mohon tadi yang untuk melucutkan yang yes. Jadi maksud dia dia antara Tunku Besar Tampin dan Undang yang 4 termasuk Datuk Bandar tak setuju dalam pemecatan ni. Betul. Itu jadi bila dia tak setuju, sepatutnya DKU dia dengar sikit lah berapa rule yang ada tu. Daripada Datuk Tunku Besar Tampin dan Pan Undang termasuk Datuk Bandar dah tak setuju. Berapa dia teruskan? Patut dia akan suruh yang anak waris yang ada ni balik ke Sungai Ujong, settlekan dulu, selesaikan balik. Sebab apa ada yang tak kena. Saya nampak ada 2 perkara tak kena yang mulia. Betulkan kalau saya silap. Nombor 1 adalah proses dia dah tak kena tu. Betul. Sebab Datuk yang mulia Datuk Syah Bandar dia mewakili luar Sungai Ujong. Ya. Dia daripada Sungai Ujong 2 orang mewakili dalam DKU. Satu UiTM luar Sungai Ujong, satu Syah Bandar. Datuk Barat, second Datuk Syah Bandar. So aduan ini berkenaan dengan luar Sungai Ujong sepatutnya kalau ikut proses perlu melalui Datuk Syah Bandar. Betul.
Itu dia orang tak buat. Tak buat. Terus pergi dan terus ini, dan yang kedua adalah yang membawa ni pun adalah yang tak sah, yang telah dipecat. Itu yang menjadi saya nampak. Ada perjanjian tu. Pada perjanjian yang tadi saya baca tu, yang 1934. Itu sebab yang kita saya cakap tadi tu. Apabila Datuk Bandar yang membawa perkara ni di DKU, bermakna benda ni dah selesai di luar. Bermakna sistem dia, cara dia dah selesai. Bermakna disahkan Datuk Bandar. Maknanya betul lah kan. Jadi Datuk Bandar akan bawa ke DKU. Jadi sekarang ni akibat silap dia orang buat ni, sebab tu mungkin dia segan nak jumpa Datuk Bandar. Dia sendiri pergi. Asyik. Cara pun salah. Lepas tu MB punya peranan pun tak betul ni, saya ingat. Apa yang dia buat ni kan. Okey, Yang Mulia Datuk, kita dah masa dah saya sebab dia orang ni berkobar-kobar nak tanya soalan ni. So saya pula banyak tanya soalan. Okey, sebelum saya serah pada Gen Z dan ini untuk tanya soalan, saya cuma ada satu lagi soalan. Ini untuk clearkan yang banyak di luar sana dia orang fitnah-fitnah ni. Kan? So di luar sana dia kata sebab asbab pemecatan yang YTM Teramat Mulia undang buat Sungai Ujong adalah sebab isu solat Jumaat di balai. Mereka tuduh fitnah begitu. So padahal saya ada satu surat kat sini daripada Datuk Dr. Fauzi Naim bin Badaruddin, iaitu Mufti Kerajaan Negeri. So mereka tuduh undang buat Sungai Ujong membuat solat Jumaat di balai. Ada isu di situ. Tapi Mufti kata tak ada isu. Dia kata semua itu dimaklumkan bahawa pelaksanaan solat Jumaat dibuat di balai YTM Datuk Undang Luar Sungai adalah sah dan tidak boleh dianggap sebagai perbuatan mengubah atau melanggar hukum syarak. So boleh Yang Mulia Datuk komen pasal isu ini? Ni kalau dah Mufti cakap sah, sah lah. Okey. Sebab dia juga pun Mufti. Sebab kan? Saya nampak salah satu sebab dia kata 33 sebab tu kan, macam-macam lah. So salah satu sebab yang kritikal adalah dia tuduh benda ini menjadi isu. Tapi ada surat daripada Mufti, banyak lagi tomahan-tomahan yang dibuat. Sebab itu kita buat ini untuk bagi balance view lah. Dan pada hal ini saya tengok Mufti pun dah jawab. So tak ada isu lah sebenarnya itu kan, mereka tomah penguatan tu Mocan pun salah. Mencat pun salah. Mencatan dia pun mesti salah. ada hilir, mesti ada hulu. Betul. Dia hulu je. Bila mencat kerana ni mesti ada hilir, mesti ada hulu, mesti ada waris teknikal, mesti ada waris Syah Bandar. Ni tak ada. Betul. Dia ada waris di darat, waris di hilir. Waris di darat ni hulu, waris di darat, waris di air. Lepas tu di darat ni di hulu, di hilir. So yang ini yang pecat di hulu saja. Lepas tu di hulu saja pula seorang ibu sokong. Bukan yang persetujuan tu mesti berlaku daripada waris hulu, kelana hulu dan kelana hilir, dan juga waris-waris di air. Mana waris Datuk Bandar. Dan termasuk Datuk waris Datuk Andika. Betul. Jadi benda tu banyak dia tak buat ya? Tak buat. Itu yang saya nampak membuatkan orang marah pada MB ni. Ya, betul. Orang adat banyak marah. Okey tu, saya pun dah banyak cakap dengan ni. Saya nak serah balik kepada Gen Z lah. Okey. Apa ada soalan? Okey, terus. Soalan untuk diajukan. Saya kepada saya kepada tu. Okey, silakan. Okey. Yang Mulia Datuk-Datuk, sebagai Gen Z lah kan. Kami ada tengok di sosial media, di TikTok semua, ada dakwaan derhaka. Di mana orang A ni dituduh orang B ni. Lalu orang B ni pula dituduh orang A ni. Jadinya Yang Mulia Datuk-Datuk sebagai yang arif dalam hal ini, sebenarnya dari sudut adat, siapa yang derhaka ni? Siapa yang derhaka? Siapa yang derhaka ni? Nak tanya ni? saya ke nak tanya Datuk pula? Boleh Datuk. Saya dulu. Boleh je. Saya. Okey. Sebenarnya saya pun tengok juga dalam Facebook macam-macam mengatakan isu-isu derhaka ni. Sebenarnya dalam isu ni tidak timbul siapa derhaka pun. Sebab apa? Kalau derhaka tu ialah dia membantah terang-terang
kita punya yang tuan dan sebagainya. Tetapi saya fahamlah yang dimaksud neraka tu ialah satu parti politik ya, yang baru ni yang menarik sokongan tu. Saya faham maksud dia. Dia tuduh Datuk Jalal neraka. Datuk Jalal. Dia Jadi kata, hakikatnya macam ni. Sebenarnya kenapa saya kata tidak timbul masalah neraka ini? Sebab apa? Mereka itu sendiri adalah orang Negeri Sembilan yang beradat. Jadi bila orang Sembilan sensitif sikit, bila sentuh adat tu dia sensitif, dia akan sendiri spontan akan mempertahankan ya. Jadi sebab itulah saya kata tak timbul soal neraka. Yang keduanya, tidak boleh dikatakan dia derhaka. Sebab apa? Dia menaik sokongan itu sebabkan tidak ada satu rasa tanggungjawab pada pemerintah Negeri Sembilan untuk mempertahankan adat ini. Dan sebaliknya dilihat sebagai membuat sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan. Contohnya macam yang saya kata tadilah tentang minit mesyuarat itu. Lain di dalam, lain diumumkan di luar. Jadi satu benda yang diorang tak boleh terima. Jadi maknanya tidak adil pada adat dan tidak adil pada apa yang sebenarnya untuk masyarakat tahu perkara yang sebenarnya. Jadi dalam soal derhaka ini, sebenarnya yang derhaka ialah orang yang menipu. Itulah orang derhaka. Ya? Menipu dalam urusan undang ini, pentadbiran adat ini, dan menipu rakyat untuk memberikan satu perlindungan dan sebagainya, saya tak tahulah. Tapi itulah yang sebenarnya derhaka. Orang yang mempertahankan adat tidak derhaka. Dia bila seorang itu mempertahankan adat, dia mana mempertahankan menjunjung kemuliaan institusi adat dan juga raja kita yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Jadi kita tak boleh tertipu dengan daerah-daerah mengatakan buat ni derhaka-derhaka, tidak, bukan. Kita datuk-datuk adat ini memandang di segi itu. Ya, selagi dia mempertahankan adat, selagi dia tidak memperkecilkan adat, dan selagi mereka terus memastikan tidak ada pembantahan secara terang-terangan dengan isteri raja kita, itu bukan derhaka. Yang derhaka ialah pembohongan ini. Itulah yang derhaka. Semalam Yang Mulia Datuk, kita pun ada pandangan yang sama daripada pakar undang-undang semalam, Datuk Doktor ni ya. So dia kata pandangan dia selarilah dengan Yang Mulia Datuk punya pandangan. Dia kata yang derhaka itu adalah ini contoh di Negeri Sembilan. Dia kata Datuk-Datuk Undang ni, yang teramat mulia Datuk Undang adalah bertaraf raja. Tetapi sekarang ada orang politik, Menteri Besar dan sebagainya, pergi keluar surat suruh mengosongkan kediaman, menghalau ini bukan pembesar biasa, ini adalah bertaraf raja ini. So itu pada dia kata ini adalah sama macam menderhaka kepada undang, sebab undang bertaraf raja di Negeri Sembilan. Itu yang dia kata sebegitu. Yang ni saya nak komen sikit lah berkaitan benda ni ya, sambungan tadi. Saya kalau tak silap saya lah ya, kalau silap maafkan saya, betulkan pada 1/3/2025 undang Sungai Ujung dah dikatakan telah dipecat ya. Seperti yang saya maklum tadi, rentetan pada tarikh itu, pada 1/4 saya dilantik, saya masih menjalankan urusan-urusan balai undang dan juga Datuk Undang masih menjalankan mesyuarat, masih dapat jemputan dan sebagainya, masih menggunakan kenderaan jabatan kerajaan, masih duduk di premis kerajaan, masih juga dia menjalankan mesyuarat di DQ sebagainya, dijemput oleh kerajaan. Jadi di situ mana logiknya sekiranya kita akan Datuk Undang telah dipecat dan dia pun masih mendapat allowance lagi masa tu. Jadi kalau orang yang berfikiran waras, fikir sendirilah, betul ke Datuk Undang dah dipecat? Betul. Kalau ikut kenyataan media, ni Menteri Besar Amin dia kata 13 Mei 2025 lagi dah pecat. Habis kalau 13 Mei 2025 dah pecat, kenapa selepas tu dia sendiri yang jemput, kerajaan yang menjemput dan sebagainya? Nampak tak di situ? Dan lebih ketara lagi ialah segala bentuk pentadbiran kerajaan di bawah Menteri Besar Negeri Sembilan. Nah, di situ bermaksud dia lebih arif sama dia pecat atau tak dipecat. Jadi cumanya sekarang ni di situlah saya lihat penderhakaan, menipu rakyat, dan akhirnya rakyat tertipu untuk mengendalikan urusan dengan betul. Jadi ini satu benda yang orang tak lihat. Hari ini kita beritahu sebenarnya kena kaji balik.
Kalau sekiranya betul dipecat, kenapa masih bayar allowance dia? Kerajaan negeri yang bayar. Ya. Betul? Jadi maksudnya penipuan dah berkali-kali di situ. Saya setuju Yang Mulia Datuk. Saya ingat untuk kita tahu siapa penderhaka sebenar, itu yang kita nak minit mesyuarat tu. Ya, betul. Saya harap mahkamah boleh segerakan arahan untuk mengeluarkan minit mesyuarat tu. Dekat situ baru kita tahu siapa penderhaka sebenar. Untuk pengetahuan juga, saya beritahu pada sidang ini, sebenarnya datuk-datuk undang kita tidak pernah pun argue tentang apa yang mereka buat. Sebaliknya kami hanya menjawab apa saja persoalan yang timbul di media masa, seperti yang kita tengok surat tu, kami hanya menjawab benda yang fact, yang fakta. Kami tidak menambah tokok tambah yang lain. Cuma tengok satu demi satu, apabila ada tuduhan kami menjawab dengan fakta. Macam saya di pihak Datuk Undang Sungai Ujong, Datuk Lembaga, apabila satu-satu unsur itu timbul, satu tuduhan itu timbul, kami akan mesyuarat, kami buat minit mesyuarat untuk menjawab. Itulah yang kami buat. Kami tidak menuduh dia, kami tidak pernah mengatakan dia tu dah, tak ada. Kami tidak. Tugas kami menjaga adat, menjaga kita punya sasilah ini untuk memastikan berjalan dengan betul. Itu sajalah. Yang tambahan pula, datuk-datuk undang kita tidak pernah pun bersuara tentang itu ini, tentang ini, tidak pernah. Boleh kita tengok dalam media masa, tak pernah datuk undang bersuara. Sebab undang dan kami menjaga adat, menjaga keaiban. Itu yang penting. Jadi kalau kita sama-sama bertelagah satu sama lain, masalah takkan selesai. Siang ni pun masih tak selesai lagi. Itulah sebabnya kami katakan kami tidak berada dalam jalur persengketaan. Tidak. Kami hanya menjalankan hak kami, menjalankan jalur kami untuk memastikan perjalanan pentadbiran Negeri Sembilan berjalan dengan baik, dengan lancar, mengikut apa yang telah turun-temurun kami buat sejauh ini. Yang Mulia Datuk, sorry, minta maaf banyak-banyak, saya tertinggal satu lagi soalan. Yang ini satu last daripada saya, Yang Mulia Datuk. Ada kenyataan rasmi Datuk-Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong berkenaan dengan pelantikan Muhammad Faris bin Johari sebagai Undang Luak Sungai Ujong ke-11, dan kenyataan daripada Datuk-Datuk Lembaga Adat, Datuk-Datuk, ia adalah tidak sah dan salah dalam aturan adat Sungai Ujong. Komen Datuk. Last. Ini biar dia waris Datuk ni biar dia lantik undang baru pula. Kan dia orang lantik. Cara pelantikan tu tak sah. Tak sah. Okey. Tak sah. Sebab tak mengikuti instruksi adat. Tak mengikut. Yang boleh melantik yang UiTM undang ini adalah lembaga Datuk. Tapi dia tak melalui pun lembaga Datuk. So dia melalui apa sebenarnya tu? Dia gunakan telaga dia. Telaga dia satu je. Dia yang lain-lain tu dia tak. Okey, itu yang menjadi masalah satu lah. Okey. Jadi pun macam mana boleh nanti undang tak kena pecat? Ya betul. Salah. Dia ikut suka hati dia, ikut nafsu dia. Bila kita cakap kan dia marah. Terima kasih Yang Mulia Datuk. Okey, saya suka. Betul. Ya, betul. Okey, dalam isu pelantikan undang ni, pertama sekali ialah kalau undang nak dilantik, tentu hidup mati. Bila undang meninggal dunia, kita tengok ada jasad dia. Kalau tak sempat tengok, ada kubur dia. Sekarang undang kita masih ada berdiri. Jadi undang mana dia nak ganti ni? Lepas tu macam saya sebut tadi lah, dia kata undang kita dipecat. Macam saya sebut tadi, undang masih tak dipecat. Masih ada lagi. Kalau ada surat pecatan dah diisytiharkan oleh Datuk Syahbandar. Jadi sekarang ni dia nak ganti undang yang mana sebenarnya? Dan saya beranggapan bahawa yang dilantik ini ialah undang yang tak sah taraf sebenarnya. Tak diiktiraf. Maksudnya tidak melalui salur-galur yang sepatutnya, melalui Datuk Lembaga dan sebagainya, melalui Datuk Andika yang mengesahkan, melalui pengumuman Datuk Syahbandar, tidak melalui itu. Jadi bolehlah kita katakan macam syok sendiri je lah. Dalam kenyataan ni disebut Yang Mulia, dia kata dalam kenyataan disebut ada menyebut Datuk Zainul Arifin bin Ibrahim sebagai Yang Mulia Datuk Andulika Mandulika Tua Lembaga Waris di Darat.
ini Datuk Anil Merdeka yang telah dipecat, Dipecat, itu. dah dipecat. Datuk Anil Merdeka yang disahkan oleh Dewan Keadaan Undang sendiri adalah Datuk sendiri. Ya. Datuk pun tak tahu menahu pasal ini, dia pakai yang Datuk Anil Merdeka yang dipecat itu untuk melantik undang yang baru. Okey. Teruk kes Nampak ni kan? tu. Dah jadi kacau bilau dah. Ya, kacau bilau. Waris kerana. Ya. Refer kat saya lagi. Ya. Dia tak bawa kat saya. Ya. Dia ambil hulu je. Ya, betul. Kelana ni ada dua, Ya. hilir dan hulu. Ya, ya. Bila buat kelana mesti ada hilir kali. Ya. Dia habis kat dia je. Okey, Gen Z ada lagi? Awak nak tanya soalan? Okey. Marisa nak tanya soalan. Saya nak bertanya soalan. Okey. Ada 2 soalan. Dua soalan. Okey. Okey. Sebab dia berkait. Dia berkait. Okey. So, Yang Mulia Datuk, sekarang ni Negeri Sembilan dah boleh dikatakan macam ada 2 orang yang tuan. Okay. And then nanti PRN pada 1 Ogos nanti akan diadakan, and then lepas tu pula parti yang menang akan mencalonkan seorang menteri besar. And then lepas tu lagi menteri besar tu akan akan menghadap Yang Tuan dan juga undang-undang. Untuk mengangkat sumpah. Untuk mengangkat sumpah. Lepas tu soalan saya, ini kita orang bersependapat lah macam, so siapa yang menteri besar tu kena angkat sumpah? Depan siapa? Depan yang tuan mana dengan undang yang mana? Okey, ni soalan cepumas sangat ni. Ya, cuma dia orang selalu tanya soalan cepumas baik. Okey, ada 2 kemungkinan, ya. Kita mengiktiraf Yang Tuan yang ke-12. Ya, sekiranya upset, masih lagi kerajaan lama masih memenangi PRN ini, konflik ini akan berpanjangan. Sebabnya telah disabdakan oleh undang kita yang 4 bahawa Menteri Besar hari ini tidak layak lagi untuk jadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Sekiranya berlaku kemenangan di pihak ni, bermaksud PMX pun dah isiarkan bahawa orang yang lama juga akan jadi Menteri Besar Sembilan. Tapi kenapa saya kata konflik itu akan berpanjangan? Apabila nak menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan, yes, dia mungkin boleh menghadap Yang Tuan yang ke-11, tetapi tidak mendapat persetujuan Datuk Undang yang 4 sebagai ruler dan masuk Tunku Besar Tampin. Dia mengangkat sumpah tu, sorry, minta maaf tu, saya celah sikit. Dia nak mengangkat sumpah tu MB macam di negeri lain, depan Sultan je, tapi di Negeri Sembilan kena semua undang, semua Tunku Besar Tampin. Dia kalau biasa tu, apabila sesuatu parti yang menang nak melantik Menteri Besar itu, dia mungkin akan menghadap yang di-Pertuan Besar. Bila yang Pertuan Besar untuk mendapatkan keputusan, dia terpaksa menghadap yang 4 tu. I see. Kena ada juga. Kerana kalau yang 4 ni cakap dia tak berminat dengan yang orang yang ni sebagai Menteri Besar, bermakna tuanku terpaksa ikut. Betul tak? Ya, betul. Kita kan Yang Mulia, kan katakanlah entah macam mana Datuk Amin ni menang balik dengan sokongan PH dan DAP ke apa kan, Negeri Sembilan mereka menang. Lepas tu Datuk Amin ni pergi menghadap Yang Tuan, dia pun nak angkat sumpah sebagai Menteri Besar. Apa jadi Yang Mulia? Okey, senario lah, kita ambil senario. Senario dia. Saya bagi gambaran. Okey, sekiranya Datuk Amin menang semula, dia boleh pergi menghadap Yang Tuan, tetapi tidak mendapat restu 4 ruler, ya. Tunku Besar Tampin. Tapi timbul persoalan baru-baru ni, kenapa Dewan Undangan Negeri nak bermesyuarat tidak jadi? Sebab undang tak hadir. Cuba kita perhatikan selepas ini, kalau berlaku juga macam tu, bila lagi Dewan Negeri nak bersidang? Tak selesai. Tu saya kata masalah akan berpanjangan. Jadi mau tak mau, maknanya kita mengharapkanlah, kalau boleh biarlah kerajaan baru untuk selesaikan masalah ini. Betul. Nampak kan? Di situlah kita konfliknya. Kalau tidak, krisis adat dan institusi diraja Negeri Sembilan ni tak selesai, lepas tu dia boleh macam semalam kita bincang, boleh merebak ke institusi diraja negeri-negeri lain. Betul. Itu yang kita tak nak. So kita nak bertahan institusi diraja ini yang kita buat untuk ni YM. Sebab apa jadi macam tu?
kita ingat dulu yang tuan besar, yang tuan agung pertama ialah Tunku Abdul Rahman, pada Negeri Sembilan. Betul. Jadi apabila dia nak mentadbir, dia bawa sikit sebanyak undang-undang Tubuh Negeri Sembilan ni ke peringkat atasan. Right. 1959 dengan 63 itu. Betul. Jadi kalau tergugat di Negeri Sembilan, itu pun mungkin tergugat juga. Jadi kita kena perhati kat situ. Betul. Ini sangat penting. Jadi sebabnya Negeri Sembilan ni sebenarnya walaupun nampak complicated, tetapi hakikatnya ada dominasi kat situ. Jadi kena hati-hati. Dia kalau ikut pun plan persekutuan tu, dia mengikut persekutuan di Sembilan. Mana raja-raja yang 9 ada yang Tuan Besar, ada yang Tuan Agung. Kalau di Sembilan pun 4 raja, kan ada 4 raja ni, kemudian ada 1 yang di Tuan Besar. Maknanya sistem Negeri Sembilan tu bersamaan dengan sistem persekutuan. Itu ya. Semalam kita bincang WM, perkataan undang-undang atau the law tu pun asal daripada undang inilah di Negeri Sembilan. Awak ada soalan lagi ya? Ada lagi? Satu lagi question. Okey, sebelum kita buka pada audience, okey. So, Yang Mulia Datuk-Datuk, bila kita tengok daripada situasi ni, macam tak ada jalan keluar. So, pada pendapat Datuk semua, macam apa penyelesaian yang wajar untuk dibuat supaya masalah solusi. Sebab nanti itulah Datuk, Yang Mulia Datuk, macam kata ni Datuk Amin menang. Saya sebut jalan menang mungkin mana pun arah-arah jadilah kan. Tapi katakanlah Datuk Amin menang, dia pergi sana menghadap ini, lepas tu tak jadi kan, ataupun Datuk Jalal menang, lepas tu pergi menghadap, ada tak setuju, ada setuju. So macam mana soalan awak, apa solusi, apa pengakhiran dia, Datuk? Saya jawab. Okey, pada pendapat saya, pada pandangan saya, sebenarnya penyelesaian yang mudah sekali untuk menyelesaikan kes 9 ini ialah pertukaran kerajaan. Selesai semua masalah. Kita menghadap Yang Tuan Yang ke-12, Menteri Besar pun baru, dan masalah semua akan selesai. Bila gabungan ni, maknanya Yang Tuan Besar yang ke-12 dengan MB yang baru dah boleh berperanan dan direstui oleh Undang Undang 4. Itu masalah penyelesaian yang sangat mudah. Maknanya seluruh jentera kerajaan akan kembali fungsi dengan sempurna. Itu penyelesaian pertama. Yang kedua, kalau berlaku apa dipanggil sebagai itu upset tadi, mana masih kerajaan lama masih menang, yang saya nampak ialah kembalikan kejenihan di KU, dan juga pada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan. Semua pihak mestilah akur dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan, maknanya, dan juga kembalikan kejenihan di DKU itu sendiri. Barulah kita boleh dapat balik track tu. Kalau tidak, memang tak ada jalan lagi dah. Itulah dua penyelesaiannya. Yang ketiga ialah apa yang saya nampak, kena pastikanlah isu adat itu kembali dinaikkan martabatnya, dan pastikan setiap ada adat pelantikan pencatatan itu dituruti mengikut apa yang telah kita amalkan ribu tahun dulu. Inilah 3 cara untuk kita memastikan. Tapi yang bagi saya yang terbaik ialah kita dapat kerajaan baru. Itu saja. Okey, terima kasih Yang Mulia Datuk-Datuk. Natasha, macam mana? Ada orang lagi? Saya dengar macam mana? Kat depan kita ni macam ada Gen Z lagi. Ada soalan? Kita ada audience. Gen Z. So, okay. Siapa ada nak soalan? soalan? Saya ada soalan. Azim, okey. Assalamualaikum Yang Mulia Datuk. So, berdasarkan apa yang Mulia Datuk ulaskan tadi, ada individu telah dipecat dan membuat kenyataan di luar telaga undang. Betul? Dan persoalannya, apakah tindakan yang boleh diambil ke atas individu tersebut? Okey. Yang orang dah dipecat ni, dia asyik buat kenyataan sana, kenyataan sini, pergi di KU begini. Macam mana, apa tindakan dia tu yang kita boleh ambil? Okeylah, sebelum tu saya nak terang dulu. Sebenarnya Telaga Undang ini ialah satu tempat atau rumah yang dihaskan oleh YTM Undang untuk Datuk Andulika dan Datuk Lembaga untuk berbincang, untuk menyelesaikan masalah. Right.
Itu fungsi telaga undang. Selepas selesai masalah itu, Datuk Andika Merdeka akan persembahkan penyelesaian itu pada Datuk Undang. Itulah sebenarnya fungsi telaga undang. Ya. Jadi maknanya telaga undang tu adalah rumah undang tu lah. Ya. Jadi apa yang kadang-kadang orang tak faham ialah telaga undang yang lama di Batu Sembilan Pantai. Itu tempat rumah undang dulu. Sekarang undang dah pindah di Ampangan. Betul. Jadi telaga undang tentulah berpindah. Tak ada lagi undang situ, dah ditutup. Dah ditutup maknanya di mana undang situ, di situlah dia akan diselesaikan masalah. Jadi di sinilah timbul konflik, kenapa nak dipergunakan lagi telaga undang yang lama. Ya. Jadi tidak perlu lagi dah. Jadi tidak ada wujud satu perkataan yang mana dipanggil Yang Mulia Telaga Undang, tidak. Telaga undang itu rumah undang. Mana ada Yang Mulia rumah, tak ada. Jadi maksudnya kita faham situ. Jadi saya tak nak orang-orang Negeri Sembilan ni terkeliru dengan daerah-daerah fatah-fatah yang diada-adakan. Ini satu benda yang sangat mengelirukan kita. Tak perlu tu, kita kena pastikan benda tu benda yang betul untuk jangan mengelirukan masyarakat dan adat-adat kita. Ya. Jadi macam persoalan tadi, apakah hukuman dia? Dah dihukum pun. Dia dah dipecat pun di segi adat dan tidak boleh lagi berkata-kata dan memberikan pendapat di segi adat pun. Mana dah pun Datuk Undang kita, Yang Mulia Datuk Undang pun dah bagikan hukuman. Bermaksud bila hukuman tu dah diberikan, macam saya sebut tadi, apabila dia tidak datang buat timbang salah sampai 100 hari, dia telah menghukum seluruh keturunan dia. Tidak boleh lagi mentadbir ataupun menyandang apa pergelaran. Yang inilah hukuman dia sebenarnya. Jadi sebagai orang yang arif tentang adat, dia kena faham benda ni. Maknanya dalam kalau ada buat kesalahan, jumpa cepat. Dia besok mungkin kita nampak yang siapa je tanya tadi kan, dia mengatakan apabila orang tu melakukan kesalahan di segi adat kan, apa hukuman dia kan. Jadi Datuk Andika dah cakap hukuman macam tu lah. Tapi kalau hukuman tu, kalau tak juga kita dia hukum apalah, ni bab kata orang tu persalahan lah. Persalahan. Dia orang ni boleh dikatakan derhaka ke? Derhaka. Hukum persalahan. Maknanya kalau hukum persalahan ni lambat cepat, tak tahulah bila dia sampai. Mungkin dia makan satu orang atau dia makan sekali kesalahan. Okey. So kita pun dah di hujung rancangan sebenarnya, walaupun dah terlebih masa, tapi it's okay, tak apa. Okay, so sebelum saya tamatkan podcast ni, saya nak ucapkan terima kasih dekat Yang Mulia Datuk-Datuk kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini dan luangkan masa sesi podcast kita di Hisham Jalil dan tetamu bersama Gen Z. Jelas tak Pak ni? Jelas. Ya. Jelas. Ya, jawab. Menjawab soalan semua jelas. Ya. Okey, alhamdulillah. Okey. So saya Natasha. Saya Marisa. Kita jumpa di next episode di podcast Hisham Jalil dan tetamu bersama Gen Z. Bye. Terima kasih.